Polis menahan 5 lelaki dan 7 wanita dipercayai terlibat dalam kes merusuh di Pasar Awam Melor pada Khamis. Kesemua mereka berusia antara 20-an hingga lewat 50-an telah ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kota Bharu, Asisten Komisioner Muhammad Rosdi Daud berkata, tangkapan dibuat susulan laporan polis yang diterima daripada seorang wanita berusia 19 tahun yang mendakwa dirinya telah dikasari oleh seorang wanita lain berusia lingkungan 20-an. Menurutnya, kejadian tersebut berlaku kira-kira jam 2.30 petang dan turut melibatkan ahli keluarga pengadu serta suspek. Muhammad Rosdi memberitahu, akibat kejadian itu, pengadu mengalami kecederaan di seluruh badan. Ujarnya, kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh secara beramai-ramai di tempat awam. Tambah beliau, kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Kota Bharu bagi tujuan permohonan riman untuk siasatan lanjut. Terdahulu tular video berdurasi 5 minit 21 saat pada Jumaat di laman sosial Facebook yang memaparkan pergaduhan melibatkan 4 wanita di Pasar Awam Melor.